kerajaan negeri akan memberikan sebuah bangunan untuk diduduk, menjadikan pusat untuk berehat e-healing dalam Bandar Melaka di Pulau Melaka. Dulu pernah menawarkan sebuah bangunan untuk dijadikan tempat rehat e-healing di Pulau Melaka. Saya tak tahu siapa yang menyahut tawaran saya. Sampai sekarang saya tengok bangunan itu tidak dapat digunakan sebaiknya. Tapi malam ini saya ulang lagi sekali, melalui persatuan, tak payah cari bangunan, jumpa saya. Kerajaan negeri akan memberikan sebuah bangunan untuk diduduk, menjadikan pusat untuk berehat e-healing dalam Bandar Melaka di Pulau Melaka. Saya beritahu, saya bagi tempat itu setahun percuma. Free selama setahun, duduk. Uruskan mereka ini yang memerlukan bantuan, yang memerlukan sokongan sekiranya apa-apa berlaku di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Kerajaan negeri lagi sekali memberikan komitmen untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan sedaya mana yang boleh. Okey?